Tunggu Daddy parking car. Nak naik bus transit, shuttle bus pergi KLIA 2. Naila, pergi mana tu? Nak pergi mana ni? Naik aeroplan? Naik aeroplan ke? Naila nak pergi mana? Cakap bahasa apa tu? Ni hotel yang kita orang duduk, I Residence Hotel, tapi pukul 2 baru boleh check in, so kita pergi jalan dulu dekat MBK. Jom. Holiday lah, dari sini lain kot rasa dia kan. Sana sini kena terai lah. Gambar yang tadi kafe juga. Nak kafe. Tema dia ada kafe. Ya Allah, lubang dia. Tunggu sini lah. Tunggu sini lah. Sana dia tengok ada apa.
Ya. Ada naga. Naga Naila tu tengok tu ada naga. Atas, mana atas? Nampak tak? Naga gigit Naila. Mana naga? Tu naga. Semua menu sudah sedap, tapi kita order biasa je, nak rasa dulu. Tacut lah, banyak-banyak menu dia. Air dah sampai. Thai tea dengan green tea, nampak sedap. Ni buat apa? Kira duit. Tengok dia embat. Eh. Dia ada embat. Tom yum ayam. Alah, Telur mangga, telur. Ni. Ini dia. Besarnya cat. Cat ke dog? Macam dog je. Dog lah. Daddy? Mana Daddy? So sekarang kita balik hotel semula, pergi check in lepas makan. National Stadium. Kita nak balik Tu bawah tu. Ni. Chong Nong Si. Chong Nong Si. Okay. Sama harga tadi. Dua. Ha. Pay by QR. Ha. Sikit lagi. Okay, so kita scan je QR by my bank. Thai baht RM64, RM7.85. Lepas tu pay now. Siap. Dia pun turun. Canggih bro. Dekat sini ke betul? Dekat sini? Dia tu, dia kata semua dekat sini kan, sini last station. Ni lift BTS Chong Nong Si, lift dia. Lepas tu hotel kita terus depan ni je. Tada, dah sampai dah hotel. Dekat je, sebelah je. Ni hotel kita.
hotel. Kat 615 614. Tashkat dia lepas mana? Assalamualaikum. Mana nak selitnya? Mana nak sini ke? Ini tandas dia. Bercawan ada air. Wah, ada sabun semua. Tak payah nak bawa dah. Ni apa ni? Cotton bud, shower cap. Gigi pun ada. Yang penting ada bidet dia. Ada bidet terbaik. Ada bathtub. Hotel murah ada bathtub. Memang best lah. Ada slipper. Baju tidur. Hair dryer pun ada. Petisip pun ada. Hanger semua. Ada air panas. Mineral ada. Peti ais. Boleh beli barang sampai banyak-banyak. Katil dia besar katil king. Buat tengah main. Ni ada tempat duduk. Ni pun boleh baring, boleh tidur juga kat sini. Tapi tergolek lah. Tergolek dekat sana lah. Ada lagi. Boleh tengok kat sini. Cak. Ni view kat luar kita. Mesti nampak train station. Dah nak senja dah. Betul-betul depan train station. Memang best dia. Ni TV ada wifi. Boleh tengok YouTube je hari. Macam seribat. Sayang Paragon. Macam baby gitu. Next stop. Cantik man. Si ada asap lagi kalau baby ni. Nampak ada asap tau. Main. Ni lah flower ni lah. Flower. Banyaknya lampu. Menyeramkan. Besar kan kat sini. Tengok tu, mana yang tu? Besar lumayan.
Tiger Reserve. Hausnya. Sini cuaca panas gila, berbahang. Train dia ada dua, satu atas, satu bawah. Laluan lain-lain. Asyik ni. Ada tangga. Oh, straight je. Straight je. Oi, penuh makanan. Ni rasanya, ni. Pisang goreng je lah. Pisang goreng viral. Eh, dia 20 baht cukup. Ada tak? Ni 50 baht ada. Itu lain-lain rasa kot. Yang tajak sedap kot. Kat sini sedap. Mana? Makan Okey apa? lah sebab tu level baby. Kau lah. Ni ramai orang. Kedai makan panda. Masya pandanya. Semua ini panda. Ayam dia licin babe. Ni jerapan ni pun ada ni. Ni jerapan ni tadi nampak. Oh, depan tu pun ada tu lagi. Nasi berapa? Harga dia berapa? Tak tahu 20 lebih. RM1. Air RM6. So pakai QR je. Ambil. Okay, so inilah dia Catramu. Kalau kat KL ada je tapi tak pernah beli pun. Baru kena rasa first time green tea dia. Oh. Apa? Si pembunuhan dia ni. Macam dekat alam lain. Ni hotel kita. Depan tu je saya bagi. Sebab apa? Senang. Turun je. Pergi cari makanan boleh, apa-apa boleh.